mengganggu Jamil. Pak bukan nak mengganggu, Pak. Pak tu kesian. Bang Jamil tu sakit. Dia sakit, abang susah, bapak ada. Kalau ofis, bapak pakai undang-undang. Kerana timpan yang melanggar undang-undang, bapak jatuhkan denda. Dendanya dalam 1 minggu, Jamil boleh pulang ke rumah 4 hari. Hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, hari Minggu. Yang lagi 3 hari dia kena pergi mana? Dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini muda ke? Cek! Dia dah cerai bini dia. Cik Latifah, Tuan Jamil panggil. Pergi. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah menantu aku. Amin. Apa khabar Bang Jamil? Ada kurang sedikit sakitnya? Makin sakit, Pak. Berdenyut-denyut. Wah, bapak tu kalau dekat ofis kau main cengih ya? Macam singa awak tu. Ni, dalam kemarin ni mesti dia dendakan abang ni. Memang? Abang dah kena denda pun? Ya ke? Dalam 1 minggu abang kena kerja overtime 3 hari. 3 hari? Apa punya orang tu yang tak ada makna, tak ada timbang rasa. Abang kerja siang, malam, pagi, petang, banting tulang. Sekarang dia suruh kena overtime pula. Apa punya nasib. Ini hari abang nak makan sup kambing ke nak makan sup ayam? Sup ya. Hari ni abang nak makan sup ayam. Tapi jangan lupa campur dengan madu lebah ya. Pasal apa pula campur dengan madu lebah? Doktor suruh madu lebah kasih kuatkan badan. Penyakit kaki abang ni pun boleh lekas baik. Pak tengok kaki abang yang sakit tu. Tengok Pak pegang pelan-pelan tu Pak. Ini sakit ni, sakit bisa tu. Berdenyut tu. Ada. Kenapa terbungkus dengan seluar sekali? Ya tak ya. Lepas itu kan makin sakit. Celaka ni doktor ni. Mana dia buat kerja. Nanti abang nak marah dengan doktor. Pak pulang dulu. Pak siapkan sup ayam campur dengan madu lebah. Dia sudu. Nanti abang nak marah doktor ni. Pak pulang dulu bang ya? Abang jangan tiba-tiba apa banyak kereta. Doktor ni. Ada tadi kan. Ini lah doktor amateur semua susah. Selamat satu perkara. Saya nak isteri Cik Jamil. Saya nak berjumpa dengan Cik Jamil. Cik Jamil? Ya? Cik Asna isteri Cik Jamil nak berjumpa. Doris, please give me 5 minutes. Tapi, gunakan tipu Ella tu. Jamil sedang sibuk. Dia minta tunggu 5 minit. Terima kasih. Terima kasih. Apa khabar Cik Asna? Khabar baik, Cik. Silakan duduk. Terima kasih. Nanti, yang nombor 2 datang. Siapa? Cik Asna. Yes. Doris, panggilkan Cik Asna kemari. Baik, Tuan. Cik Asna, Tuan Haji nak berjumpa. Biliknya di ujung sana. Terima kasih. Silakan duduk. Sebenarnya
Saya tidak sukalah Cik Hasna datang kemari mengganggu Jamil. Saya bukan mengganggu dia, Tuan. Saya kesian. Suami saya sakit. Oh, jangan susahnya. Kalau dia sakit, saya ada. Di dalam ofis ini, saya pakai undang-undang. Oleh kerana Hasna telah melanggar undang-undang, saya jatuhkan denda. Dalam 1 minggu, 3 hari Jamil boleh pulang ke rumah. Hari Selasa, hari Khamis, hari Sabtu. 4 hari lagi, dia pergi ke mana? Oh, dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini tua ke? Oh, no. Isteri tua, dia sudah cerai lah. Cik Hasna, Tuan Jamil panggil. Silakan, Cik Hasna. Terima kasih, Lek. Apa khabar Pak Jamil ya? Sekarang dah baik? Kabar baik sayang, kabar baik. Abang Jamil, Ya. Pak Haji tu mengada-ngada tau. Cakapnya pelak macam orang putih ni. Oh, itu nasib baik tu Hasna. Kadang-kadang dia buat pelet Jerman, siapa pun tak tahu. Ini nak datang kemarin ni mesti dendakan abang ni mesti ni. Ya bang, sekarang abang kena denda tau. Dalam 1 minggu, 4 hari overtime. 4 hari? Ya. Mak mati aku celaka punya orang tua ni tak nak timbang rasa. Kutuk orang tu ni. Bang Jamil, Ya, Dik. sekarang abang nak makan apa? Oh malam ni ha? Ya. Ha, masak apa pun tak apalah. Nah, abang tak cerewet. Ya bang, Ya. kalau nak tak salah, luka abang kemarin sebelah sini. Tak ada datanglah kau tu. Memang belah sini. Ya ke bang? Belah sini kau tak percaya kau tanya mak. Nanti nak telefon mak. Halo? Itu mak Mak. Luka abang Jamil di sebelah mana mak? Sebelah kiri ke di sebelah kanan? Alah, macam ini pun mak tak boleh ingat lah. Baiklah mak, itu saja yang anda nak tahu. Mak Jamil, Ya. mak bilang pun mak tak tahu bang. Ya, yang belah sini abang. Bilang belah sini. Tadi sebelah sini. Kenapa sebelah sini pula bang? Datanglah kau tu Hasna. Memang tadi pun sebelah sini. Betul ke, bang? Belah sini. Nah, biarlah belah sini ke asal ada plaster saya minta Lana ya. Nah, malam ni abang nak makan sup kambing. Sekarang pergi ke pasar beli daging kambing campur dengan cili kelabu apa asal sup kambing tu ya. Yalah bang, sekarang dah nak balik. Ya. Balik ya. Jalan tepi-tepi tu. Ya. Jangan dalam pasar ada budak-budak nakal. Ya, bang. Jangan main Tata, mata. bang. Tadi gitu tu. Tata. Cik? Sorry, Cik Rafi, please. Ya, sir. Cik Rafi, Cik Jamil panggil. Cik, kenapa masa tu? Kena tumbuk ke? Ya apa dah kena tumbuh. Aku nak hidup dah. Oh, orang bini tu selalu begini ya? Selalu nak membohong saja? Ini bohong sunat, dapat pahala. Engkau mana tahu. Sekarang ni kau belum hidup, kalau kau bina lebih berani kau buat nanti. So Rafi, sekarang kau naik balik di bill collector. Aku nak tanya yang 10 orang tu dah bayar hutang sewa rumah saja. 9 orang dah bayar, Cik. Seorang lagi belum bayar, Cik. Siapa yang belum bayar? Pak Ali. Lagi-lagi Pak Ali. Engkau diam-diam ke diri. Dia tak timbul lagi bagaimana, Cik? Pak Ali nak main kayu 3 mana. Rafi, sekarang juga kita tengok Pak Ali. Sekarang juga, Cik. Sekarang juga.